Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat. Bersama saya lagi Ustazah Nazrul Dahlia binti Muhammad Khalid dalam mata pelajaran sirah tahun 6. Kali ini kita akan mempelajari tajuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, seorang lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk syurga. Seperti biasa, sebelum memulakan pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Murid-murid, mari kita lihat riwayat hidup Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Beliau memeluk Islam ketika berusia kira-kira 30 tahun. Ayahnya adalah seorang pembesar musyrikin Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Setelah mengetahui anaknya memeluk Islam, ayahnya telah menghalau Abu Ubaidah dari rumah. Beliau seorang yang berhati lembut, sangat amanah, namun tetap perkasa dan handal di medan peperangan. Ketika kaum muslimin mengalami kekurangan makanan, beliau tetap sabar menghadapi segala kesulitan. Imannya tidak lemah, bahkan semangatnya menjadi semakin kental kerana beliau percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mengenepikan segala kemewahan dunia dan memperjuangkan agama Islam dengan cara zuhud, takwa, amanah dan teguh hati. Beliau telah melakukan sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat dan berjuang ke jalan Allah. Beliau sanggup berkorban dengan apa-apa bentuk pengorbanan. Beliau meninggal dunia kerana diserang penyakit taun di negeri Syam. Murid-murid, mari kita hayati kelebihan dan keistimewaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Yang pertama, Abu Ubaidah selalu mengikuti peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tentera penunggang kuda yang amat ditakuti oleh tentera musuh. Yang kedua, beliau mendapat kepercayaan menjadi panglima perang untuk menakluki Syam dan menyebarkan agama Islam semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Apabila utusan dari Najran memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantar seorang guru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutuskan Abu Ubaidah sambil bersabda yang bermaksud, "Aku akan hantar bersama tuan-tuan seorang yang dipercayai dan benar-benar amanah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tahukah murid-murid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu telah dilantik oleh Khalifah Umar sebagai panglima perang di Syam menggantikan Khalid bin Al-Walid. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari riwayat hidup Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan juga telah mengetahui kelebihan serta keistimewaan beliau. Murid-murid, kita hendaklah patuh arahan ibu bapa supaya kita menjadi orang yang boleh dipercayai.
Sekian daripada Ustazah. Semoga kita berjumpa lagi pada waktu akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.